Okey, dalam soalan merujuk kepada sebuah segi empat selari OPQR. Apa maksud segi empat selari ni? Bermaksud dua sisi yang bertentangan adalah selari. Contoh dekat sini OR dan sisi PQ adalah selari. Manakala sisi RQ dan sisi OP adalah selari. Apa maksud selari? Selari bermaksud kecerunan adalah sama. Okey, untuk soalan A diminta untuk mencari persamaan. Untuk persamaan perlu ada kecerunan dan juga pintasan Y. Dalam kes RQ, pintasan Y dah ada iaitu 4. Jadi C-nya bersamaan dengan 4. Jadi kita tahu kita dah ada nilai C dia. Cuma masalah kita adalah pada kecerunan. Kerana RQ hanya diberi koordinat R, manakala koordinat Q tidak diberi. Tetapi memandangkan dia adalah segi empat selari, maka RQ tadi selari dengan OP. Untuk OP, kita boleh cari kecerunan dia sebab ini asalan iaitu 00 dan P43. Jadi boleh cari kecerunan untuk RQ berdasarkan kecerunan OP. Okey, jadi dekat sini cikgu letak koordinat O iaitu 00 dan koordinat P43 dan kita boleh cari kecerunan iaitu M sama dengan 0 tolak 3 iaitu menggunakan formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 ya. So kita akan dapat dekat sini kecerunan dia adalah 3/4. Maka kecerunan M sama dengan 3/4 ini juga merujuk kepada kecerunan RQ. Jadi kecerunan dah ada, pintasan Y pun dah ada, berpandukan kepada persamaan arm Y sama dengan MX tambah C, maka gantikan nilai M dan nilai C. 3/4X tambah 4. Maka selesailah untuk persamaan garis lurus RQ. Okey, untuk soalan B, menentukan pintasan X. Okey, seperti yang diketahui, apabila pintasan X berlaku merujuk kepada Y yang sama dengan 0. Apa maksud pintasan X ni? Ialah garis itu memotong pada paksi X. Okey, bila dia potong paksi X, automatik Y dia akan 0. Sebab tu kat sini cikgu tulis 0. Ambil semula persamaan Y sama dengan 3/4X tambah 4 tadi. Gantikan dengan maklumat Y 0. Maka kita akan dapat 3/4X tambah 4. Seterusnya adalah tentukan nilai X itu sahaja. Okey, 3/4X sama dengan negatif 4. Maka X ialah negatif 16/3. Okey, selesai.